Selamat sejahtera semua, nama saya Parisara Nak Solang, bernombor metrik 2024-111-2948. Hari ini saya akan menerangkan infografik yang bertajuk Pintar Cerdas atau Berbakat. Dalam video ini saya akan menerangkan maklumat berdasarkan 7 bahagian utama dalam infografik saya. Kita mulakan dengan bahagian pengenalan. Pintar cerdas merujuk kepada pelajar mempunyai keupayaan kognitif yang tinggi dan cepat memahami konsep abstrak. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajar yang menunjukkan kebolehan yang menonjol dalam bidang tertentu seperti seni, muzik atau sukan. Kedua-dua kategori ini menggambarkan potensi pelajar dalam aspek yang berbeza. Seterusnya, kita lihat perbezaan utama antara pelajar pintar, cerdas dan berbakat. Pelajar pintar, cerdas biasanya mampu berfikir secara abstrak, cepat memahami topik sukar, menunjukkan kecemerlangan dalam akademik. Sementara itu, pelajar berbakat mempunyai kemahiran teknikal atau kemahiran kreatif yang berkembang melalui latihan dan minat yang mendalam. Mereka juga lebih fokus kepada satu bidang tertentu. Walaupun berbeza, kedua-dua kategori ini mempunyai beberapa persamaan. Pelajar pintar, cerdas dan berbakat sama-sama mempunyai potensi yang tinggi. Mereka memerlukan bimbingan, sokongan serta pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk membantu mereka mencapai perkembangan optimum. Untuk memahami perbezaan dengan lebih jelas, kita lihat contoh situasi. Aina ialah pelajar pintar cerdas kerana dia cepat menguasai matematik sukar. Manakala Daniel ialah pelajar yang berbakat kerana dia mampu melukis potret realistik sejak kecil. Ini menunjukkan bahawa potensi pelajar boleh muncul dalam bentuk yang berbeza. Bahagian seterusnya menerangkan kepentingan mengenal pasti perbezaan ini dengan mengetahui sama ada seseorang pelajar itu pintar atau berbakat. Guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih sesuai. Ia juga membantu mengoptimalkan potensi pelajar serta meningkatkan keyakinan dan motivasi mereka. Cara mengenal pasti kedua-dua kategori ini juga berbeza. Pelajar pintar biasanya dikenal pasti melalui ujian IQ dan prestasi akademik. Pelajar berbakat pula dikenal pasti melalui hasil kerja yang berkualiti, minat mendalam serta pencapaian dalam bidang tertentu. Perhatian yang teliti membantu guru memberikan sokongan yang lebih tepat. Sebagai rumusan, pelajar pintar dan pelajar berbakat masing-masing mempunyai kekuatan sendiri. Mereka memerlukan pendekatan bimbingan dan peluang yang sesuai supaya potensi mereka dapat berkembang sepenuhnya. Setiap pelajar adalah unik dan perlu dihargai berdasarkan kelebihan mereka. Sekian sahaja penerangan infografik saya. Terima kasih kerana menonton. Saya berharap video ini membantu memberikan pemahaman lebih jelas tentang perbezaan dan persamaan antara pelajar pintar, cerdas dan pelajar berbakat.